Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Rosman, ingin membentangkan tajuk peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu dari R.O. Winstead dan W.G. Shelley. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang jati diri dan warisan tamadun bangsa. Sejak zaman Pramerdeka lagi, terdapat tokoh-tokoh yang berperanan besar dalam memperkasa bahasa ini. Bukan sahaja dalam kalangan orang Melayu, tetapi juga dalam kalangan sarjana barat yang menghargai keindahan dan sistematiknya bahasa Melayu. Dalam pembentangan ini, kami akan memperincikan dua tokoh utama, iaitu R.O. Winstead dan W.G. Shelley, yang banyak berjasa terhadap perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. Tokoh pra-merdeka R.O. Winstead. Tokoh pertama yang kami pilih ialah Sir Richard Olaf Winstead, atau lebih dikenali sebagai R.O. Winstead. Beliau dilahirkan pada 1878 di Oxford, England, dan merupakan seorang pentadbir kolonial British yang sangat meminati bahasa serta budaya Melayu. Sebagai pengarah pelajaran di tanah Melayu, Winstead berperanan penting dalam memperkukuh pendidikan Melayu. Beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah Melayu, sekaligus memastikan generasi muda Melayu mampu mendapat pendidikan asas dalam bahasa ibunda mereka. Selain itu, beliau juga menghasilkan pelbagai karya ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu. Antaranya, karya-karya ini bukan sahaja mendokumentasikan bahasa Melayu, tetapi turut mengangkatnya sebagai bahasa yang bernilai ilmiah dan memiliki struktur tersendiri. R.O. Winstead juga banyak menyunting teks sastra Melayu klasik seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Abdullah, bagi memastikan khazanah sastra Melayu kekal terpelihara dan dapat dikaji oleh generasi akan datang. Dari sudut pemikiran bahasa, Winstead percaya bahawa Melayu ialah bahasa yang sistematik dan layak menjadi bahasa ilmu. Pandangan ini sangat penting pada zamannya kerana ia menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai nilai intelektual yang diiktiraf dunia barat. Tokoh pra-merdeka W.G. Shelley. Seterusnya, tokoh kedua ialah William Gladstone Shelley, atau lebih dikenali sebagai W.G. Shelley. Beliau lahir pada tahun 1862 dan merupakan seorang mubalik Kristian serta sarjana bahasa Inggeris yang sangat mencintai bahasa Melayu. Shelley memainkan peranan besar dalam penerbitan dan percetakan karya Melayu. Beliau menubuhkan percetakan Metodis di Singapura pada tahun 1890 yang menjadi pusat utama penerbitan buku-buku dalam bahasa Melayu, termasuk buku tata bahasa, kamus dan karya klasik Melayu. Antara hasil tulisan yang terkenal ialah kedua-dua karya ini telah menjadi buku rujukan utama kepada pelajar, sarjana dan penyelidik yang mempelajari bahasa Melayu ketika itu. Shelley juga merupakan penyunting terawal Hikayat Abdullah, karya penting hasil penulisan Abdullah Munshi. Usaha ini membuka jalan kepada kajian moden terhadap kesusasteraan Melayu klasik. Dari segi pemikiran bahasa, Shelley melihat bahasa Melayu sebagai bahasa yang indah, halus dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi serantau. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu diperkasakan melalui pendidikan dan penulisan ilmiah supaya terus hidup sepanjang zaman. Perbandingan dan sumbangan bersama antara kedua-dua tokoh
Walaupun kedua-dua tokoh ini berasal dari barat, namun sumbangan mereka sangat besar terhadap pemertabatan bahasa Melayu. Melalui usaha mereka, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa penting dunia. Bukan sekadar bahasa pertuturan harian, tetapi bahasa ilmu, budaya dan tamadun. Tanpa usaha awal mereka, mungkin warisan bahasa Melayu tidak seteguh seperti hari ini. Kesimpulannya, R.O. Wisted dan W.J. Shellabar merupakan dua tokoh pramerdeka yang telah memberikan asas kukuh kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Pemikiran dan usaha mereka membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai nilai yang tinggi di mata dunia. Melalui kajian penerbitan, pendidikan dan penulisan, mereka telah membantu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, budaya dan peradaban. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai generasi kini untuk meneruskan perjuangan mereka agar bahasa Melayu terus megah berdiri di persada dunia. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya kita pergi ke perbentangan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syarul Ashraf bin Zulkifli dari kelas BMA. Nombor angka giliran saya 2025-2323-112. Ambilan fokus 2025 sehingga Julai 2030. Baiklah, mari kita pergi kepada tokoh yang seterusnya pada era Pramerdeka, iaitu Otis Dusek. Otis Dusek ataupun lebih dikenali sebagai Oswald Theodore Dusek merupakan seorang pegawai British dan pendidik yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu pada zaman penjajahan. Beliau juga pernah terlibat dalam penyusunan buku teks sekolah Melayu dan juga kamus. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun dia ada asal-usul keturunan Melayu, tetapi Otis Dusek banyak menyumbang terhadap perkembangan pendidikan di tanah Melayu. Otis Dusek banyak memberi sumbangan dalam bidang pendidikan di tanah Melayu. Antara sumbangan beliau termasuklah dalam pendidikan bahasa Melayu formal, di mana beliau menghasilkan buku teks seperti Malay Grammar for School and kitab pelajaran bahasa Melayu yang digunakan di sekolah-sekolah Melayu pada awal abad ke-20. Usahanya ini telah meletakkan asas kepada sistem pendidikan bahasa Melayu yang tersusun dan berstruktur. Beliau juga telah memberi sumbangan dalam standard tata bahasa, di mana beliau telah menyumbang dalam pemantapan struktur bahasa Melayu bertulis dengan memperkenalkan kaedah tata bahasa sistematik. Perkara ini telah menjadi asas kepada kajian tata bahasa moden di kemudian hari. Seterusnya, mari kita masuk kepada hubungan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB. Hubungan ini boleh dikaitkan dengan menunjukkan pendekatan pembelajaran bermakna apabila menekankan pemahaman tata bahasa sebagai asas untuk kefasihan berbahasa, bukan sekadar hafalan. Ia juga menjadi asas kepada pengajaran bahasa berasaskan pengalaman dan kefahaman konsep seiring dengan prinsip KPPB. Tokoh yang seterusnya pada era pasca merdeka iaitu Dr. Asmah Haji Omar. Beliau merupakan tokoh linguistik dan sarjana bahasa Melayu tersohor, dan beliau banyak menghasilkan karya ilmiah dalam bidang linguistik, sosiolinguistik dan perancangan bahasa. Antara sumbangan Dr. Asmah Haji Omar adalah dari segi kepimpinan ilmiah, di mana beliau merupakan penulis Nahwu Melayu Mutakhir, Susu Galuh Bahasa Melayu dan Nahwu Melayu pada abad ke-21. Beliau juga telah mengembangkan pendekatan linguistik moden dalam kajian bahasa Melayu. Sumbangan beliau yang seterusnya pula adalah dari segi pemikiran bahasa, di mana beliau telah menekankan betapa pentingnya bahasa Melayu sebagai wahana ilmu dan komunikasi akademik. Beliau juga telah menggalakkan penyelidikan terhadap variasi bahasa dan juga perubahan sosial.
Hubungan dengan KPPB bagi Dr. Asma Haji Omar pula adalah menggalakkan pembelajaran bermakna dengan menghubungkan bahasa Melayu dengan budaya dan konteks sosial dan mendorong pelajar untuk memahami bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi wahana pemikiran dan identiti bangsa. Seterusnya, mari kita pergi kepada tokoh pasca merdeka yang seterusnya, iaitu Profesor Dr. Nik Safiah Karim. Beliau merupakan tokoh wanita terkemuka dalam bidang bahasa Melayu dan juga tata bahasa. Beliau juga merupakan penulis bersama Tata Bahasa Dewan, rujukan utama dalam sistem bahasa Melayu moden. Antara sumbangan Profesor Dr. Nik Safiah Karim termasuklah dari segi pembangunan tata bahasa moden, di mana beliau telah menyusun tata bahasa berdasarkan pendekatan linguistik kontemporari yang mudah untuk difahami pelajar dan pengguna. Seterusnya, beliau juga menyumbang dari aspek pemerkasaan bahasa kebangsaan, di mana beliau banyak terlibat secara aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga pentadbiran. Beliau juga menyumbang dari aspek pemikiran bahasa apabila beliau menegaskan keindahan dan keanjalan bahasa Melayu dalam pelbagai konteks, daripada sastera sehingga komunikasi profesional. Kaitan dengan KPPB pula adalah menghubungkan penggunaan bahasa dengan kecekapan komunikasi dalam dunia maya dan digital. Tata bahasa yang jelas dan fleksibel membantu pengguna untuk berkomunikasi secara berkesan di platform digital, selaras dengan big idea iaitu keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Ruswaidi. Saya akan menerangkan tentang tokoh-tokoh iaitu Munsyi Abdullah, Abdullah Hassan dan juga Awang Sarian. Baiklah, saya akan mulakan dengan Munsyi Abdullah terlebih dahulu. Saya akan menerangkan tentang peranan beliau. Munsyi Abdullah memainkan peranan yang sangat penting sebagai pelapor penulisan moden dalam bahasa Melayu. Beliau bukan sekadar seorang jurubahasa, tetapi juga seorang pendidik dan juga penulis yang berani membawa perubahan dalam gaya penulisan tradisional. Ketika kebanyakan karya Melayu pada zamannya berbentuk hikayat yang syarat dengan unsur mitos dan dongeng, Munsyi Abdullah memperkenalkan gaya penulisan realistik yang berasaskan pengalaman sebenar dan pemerhatian masyarakat. Beliau juga menjadi antara individu terawal yang menulis autobiografi dalam bahasa Melayu, iaitu Hikayat Abdullah, yang mencerminkan pemikiran rasional dan kritis terhadap isu sosial dan budaya pada zamannya. Peranannya sebagai guru bahasa kepada penjajah Inggeris dan juga masyarakat tempatan turut membantu menyebarkan penggunaan bahasa Melayu secara lebih meluas dan sistematik. Baiklah, sekarang mari kita bergerak ke pemikiran Munsyi Abdullah. Dari segi pemikiran, Munsyi Abdullah percaya bahawa bahasa harus menjadi alat untuk menyampaikan ilmu dan memperbaiki masyarakat, bukan sekadar medium hiburan ataupun cerita khayalan. Beliau menolak unsur mitos yang tidak membina dan menyeru kepada pembaharuan dalam pendidikan serta penulisan. Dalam Hikayat Abdullah, beliau mengkritik sikap malas, taksub kepada adat lapuk dan kelemahan sistem pendidikan tradisional. Beliau menekankan bahawa bahasa yang baik ialah bahasa yang mampu membentuk akhlak, menyampaikan kebenaran dan mendorong masyarakat ke arah kemajuan. Pemikirannya sangat progresif untuk zamannya dan menjadi asas kepada perkembangan pemikiran moden dalam kalangan penulis dan pendidik Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan ulaskan tentang sumbangan Munsyi Abdullah. Sumbangan Munsyi Abdullah kepada bahasa Melayu sangat besar dan berpengaruh. Karya utamanya Hikayat Abdullah bukan sahaja menjadi autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, tetapi juga menjadi contoh awal penulisan yang bersifat ilmiah dan kritikal. Beliau turut menulis buku teks dan bahan pelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar dan penjajah, sekaligus memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu.
Melalui penulisannya, beliau berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan penggunaan bahasa yang beradab dan berfakta. Gaya penulisan beliau yang jelas, teratur dan berasaskan logik telah meletakkan asas kepada perkembangan gaya penulisan moden dalam bahasa Melayu yang menjadikan beliau tokoh penting dalam sejarah bahasa dan pemikiran Melayu. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan tokoh yang ketujuh, iaitu Abdullah Hassan. Saya akan mulakan dengan peranan Abdullah Hassan, iaitu Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan ialah tokoh ilmuwan bahasa yang banyak menulis tentang perancangan dan pembinaan bahasa, khususnya dalam usaha mengukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau menghasilkan pelbagai karya ilmiah yang membincangkan teknik berfikir, perkamusan dan terjemahan yang menjadi asas kepada pembangunan bahasa kebangsaan. Pandangan beliau sangat penting dalam usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, terutamanya dalam bidang pendidikan tinggi dan juga penyelidikan. Abdullah Hassan menekankan bahawa bahasa perlu berkembang seiring dengan keperluan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi agar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Beliau juga aktif dalam penyelidikan dasar bahasa dan pendidikan kebangsaan, termasuklah penggubalan kurikulum dan pendekatan pedagogi yang berkesan. Sumbangannya membantu membentuk dasar bahasa yang inklusif dan progresif selaras dengan aspirasi negara untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Seterusnya, saya akan ulaskan tentang pemikiran Abdullah Hassan. Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan menegaskan bahawa perancangan bahasa yang berkesan perlu melibatkan tiga aspek utama, iaitu status, korpus dan juga penggunaan. Beliau percaya bahawa tanpa perancangan menyeluruh, bahasa tidak akan mampu berkembang dalam pelbagai domen kehidupan moden. Menurut beliau juga, kemajuan bahasa perlu seiring dengan pembangunan pendidikan dan juga teknologi. Bahasa Melayu harus diperkasa bukan sahaja dalam bidang sastera, tetapi juga dalam bidang sains, pentadbiran dan juga komunikasi digital agar kekal relevan dan juga berdaya saing. Abdullah Hassan juga menyokong penuh usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pentadbiran, sains dan juga teknologi di Malaysia. Pandangan beliau menjadi asas kepada pelbagai dasar bahasa kebangsaan yang bertujuan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa negara. Baiklah, kita dah tahu apakah peranan Abdullah Hassan dan juga pemikiran Abdullah Hassan. Sekarang kita akan bergerak kepada sumbangan Abdullah Hassan. Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan telah menghasilkan buku akademik yang menjadi rujukan penting dalam bidang linguistik dan juga perancangan bahasa. Antaranya ialah linguistik am dan perancangan bahasa di Asia Tenggara yang membincangkan teori dan juga amalan dalam pembangunan bahasa kebangsaan. Beliau juga memberi kesedaran tentang pentingnya dasar bahasa yang konsisten dan berasaskan pendidikan ilmiah. Pandangan beliau menekankan bahawa dasar bahasa perlu dibina atas asas kajian yang kukuh agar dapat memenuhi keperluan masyarakat dan juga perkembangan ilmu. Sumbangan beliau membantu memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan komunikasi rasmi. Melalui penulisan dan juga penyelidikan, Abdullah Hassan menyokong usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pentadbiran, pendidikan tinggi dan juga bidang sains dan teknologi. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang tokoh yang terakhir, iaitu Awang Sarian. Saya akan mulakan dengan peranan beliau. Prof. Dr. Awang Sarian ialah seorang cendekiawan bahasa yang aktif memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua bidang, termasuk pentadbiran, pendidikan dan komunikasi antarabangsa. Beliau sering menekankan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang maruah dan tamadun bahasa. Beliau pernah memegang jabatan penting seperti Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana beliau memainkan peranan utama dalam merancang dasar bahasa dan memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Awang Sarian juga terlibat secara langsung dalam program bahasa, dasar pendidikan dan juga kegiatan ilmiah dalam dua luar negara.
Beliau sering dijemput sebagai penceramah dan pakar runding dalam persidangan bahasa serantau, menjadikan sumbangannya sangat signifikan dan dalam pembangunan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pemikiran Awang Sarian. Profesor Awang Sarian menekankan bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya tanggungjawab institusi, tetapi juga memerlukan kerjasama penuh dari masyarakat. Beliau percaya bahawa setiap individu memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahasa Melayu terus hidup dan dihormati dalam semua lapisan masyarakat. Beliau juga menganggap bahasa sebagai lambang maruah dan perpaduan bangsa. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga warisan budaya yang menghidupkan rakyat Malaysia dalam kepelbagaian. Selain itu, Awang Sarian menyokong penuh pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi antarabangsa. Beliau aktif memperjuangkan penggunaannya dalam bidang akademik, diplomasi dan juga teknologi agar bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa yang berwibawa di peringkat antarabangsa. Nampaknya kita sudah sampai ke isi yang terakhir, iaitu sumbangan Awang Sarian. Profesor Awang Sarian telah menganjurkan pelbagai program ilmiah dan juga forum bahasa di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga perpaduan. Beliau juga menulis banyak buku dan rencana yang membicarakan perjuangan bahasa serta pendekatan dalam pengajaran bahasa Melayu. Antara karyanya yang terkenal ialah Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan mengukuhkan bahasa kebangsaan. Melalui usaha berterusan, beliau telah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu dengan betul dan beradab. Beliau sering menekankan bahawa penggunaan bahasa yang santun memainkan akhlak dan juga jati diri seorang bangsa. Baiklah, untuk yang terakhir sekali, saya akan membuat satu kesimpulan tentang tokoh-tokoh pemartabat bahasa Melayu yang kami bincangkan sebentar tadi. Tokoh-tokoh seperti R.O. Winstead, W.G. Shalabe, Oti Dusek, Munshi Abdullah, Asma Haji Omar, Nik Safia Karim, Abdullah Hassan dan juga Awang Sarian telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu melalui pendidikan, penulisan, pendidikan dan juga dasar bahasa. Sumbangan tokoh-tokoh ini membuktikan bahawa pemikiran dan usaha berterusan amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa kebangsaan dan juga warisan budaya. Melalui pendidikan, penulisan dan dasar bahasa, mereka telah membuka jalan kepada generasi kini untuk meneruskan perjuangan bahasa dengan lebih mantap dan berwibawa.